Komedi seperti Mami Jarum macam mana? Ya. Orang pendingnya laki lah, yang perangai lah. Teruk kan? Ini orang pending, ini orang pending. Sekarang mencadangkan cerita pending. Jadi pening kau. Tu boleh cakap bahasa utara ke? Boleh. Cuba cakap. Utara. Kita ni confirm meletup benda babu. Skrip siapa yang nak buat? Sudah siap. Skrip, dialog semua ada. Siapa yang tulis? Yang tulis. Ini saya tulis 15 years ago pun saya tulis. Tapi ini dah modified dah. Sudah. Dah betulkan ikut masa kini lah. Yes. Yang dia ini ialah komedi seperti Mami Jarum macam mana? Ya. Tapi kita macam contoh, last time kita tengok Sana punya company, dia banyak ke arah duduk gelang, all this thing kan. Tapi ini kita buat social punya masalah. Tapi ini you tunjuk kepada laki, bukan tunjuk itu Mami kan? Tak nak. Itu laki lah. Itu hero. Orang pendingnya laki lah, yang perangai lah. Teruk kan? Tengok dia cakap kuat tak? Ini orang pending, sekarang mencadangkan cerita pending. Jadi pening kau. Boleh ke laku ke? Yang penting bukan pending, kita mau laku. Kalau tak laku, apa pun tak jadi. Kita tengok background balik kan, apa yang telah Betroyan buat. Cerita-cerita utara siapa yang conquer? David Teo buat. So sekarang you tanya soalan yang you sendiri buat. Sebab itu dulu, sekarang. Sama. So Mr. David boleh buat benda yang dulu. Saya percaya dia masih lagi dulu ialah cerita itu mak dia, sekarang mau cerita anak dia. Itu yang saya pun tak pernah buat dulu. Saya tak ada pernah buat itu, anak laki yang jadi hero kan. Betul. Kita tengok macam mana. Kalau boleh you kasih sokong, like and share. Tambah 2 orang itu supporting ada di sebelah sini. Like and share. Kenapa like and share? Okay. You boleh cakap bahasa utara ke? Boleh. Cuba cakap. Utara. Itu aja. Abang Mai sikit. Abang Mai semua. Dan ni cerita ni confirm meletup benda babu. Boleh ah? Boleh, tak ada masalah. Okey, wah macam. So Mr. David, this suara sekarang era telah ambil untuk jadi dalam features. So saya akan jadi ini suara dalam era every day pukul 8 pagi. Utara. Untuk slot itu cerita kedai kopi. So these people datang ke kedai saya and bercerita all the apa masalah berlaku lah. So that watak is actually now is in this movie. So kita sekarang, I dah beritahu Jeko, like macam one dia on creative side. I jumpa Jeko, I cakap how to make money side. I kata Jeko, you sudah ada dalam era masa kita sebelum shoot pun I sudah start promote dah. Macam mana? Berapa scene kat sini? Sebab dia tak tulis 1, 2, 3, 4, 5. Itu sinopsis, itu skrip. Salah. Tak apa, kita nanti akan go through, akan membuat kajian ini. Kan? So kita hari ini kita dapat satu berita baru ni. Berita baru ialah apa? Nak cerita filem utara. Ini kita bukan menjanjikan, kita pastikan. Ya. Tunggu. Kalau like, share and comment. Okay. Dan kalau anda nak jadi pelakon-pelakon ekstra, boleh DM.